Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, perlawanan minggu ke-12 Liga Super Malaysia 2025-2026 hadir dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, minggu ke-12, Liga Super Malaysia 2025-2026. Baiklah, kita mulakan dengan keputusan masa penuh. Pada Sabtu 20 Disember 2025, JDT FC lawan Kelantan The Real Warriors FC berakhir 4-1 kemenangan JDT FC di Stadium Sultan Ibrahim. Kemudian, keputusan masa penuh antara Sabah FC lawan DPMM FC berakhir 1-3 kemenangan DPMM FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Kemudian, keputusan masa penuh selanjutnya antara Negeri Sembilan lawan KL City FC berakhir seri 1-1 di Stadium Tuanku Abdul Rahman. Baik, kita update pantas kedudukan terkini Liga Super Malaysia 2025, ringkas, padu dan penuh rasa. Johor Darul Ta'zim FC terus bermaharajalela di puncak dengan 36 mata, jauh meninggalkan pencabar lain. Di belakang, Kuching City FC dan Kuala Lumpur City FC berkongsi 24 mata, persaingan panas untuk posisi teratas. Selangor FC masih memburu rentak di tangga keempat, diikuti Terengganu FC yang kekal konsisten. Bahagian tengah liga pula makin ketat, Negeri Sembilan FC, Kelantan The Real Warriors dan DPMM FC masih ada ruang untuk buat kejutan. Di zon bawah, Sabah FC, Immigration FC, Penang FC, Melaka FC dan PDRM FC kena bangkit segera kalau tak mahu terus tenggelam. Musim masih panjang, drama baru bermula. Siapa bakal mencabar JDT? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk cerita Liga Super yang lebih panas. Carta penjaring Liga Super 2025 makin panas. Saingan Liga Super Malaysia 2025 makin membara bila Bergson terus mendahului carta dengan 12 gol untuk JDT. Dekat di belakangnya, rakan sepasukan Jairo da Silva makin rakus 11 gol dan belum nampak tanda nak berhenti. Tak ketinggalan, Charigi Morais 9 gol dan Ronald Ngah 8 gol yang sentiasa jadi ancaman. JDT pula terus banjir bintang dengan Arif Aiman dan Joao Figueiredo masing-masing 6 gol, sementara Yan Mabela turut menyala dengan 6 gol untuk Terengganu. Siapa bakal raja gol musim ini? Teruskan bersama, setiap jaringan, setiap emosi, hanya di Liga Super Malaysia. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, kedudukan terkini, serta penjaring gol terbanyak setakat ini, Liga Super 2025-2026, minggu ke-12. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.